atas. Ni tuan-puan, duduk dia. Cantik duduk ni. Kaki dia pun pacak elok je, nampak? Ni pacak lah maksud dia. Bukan kelepet macam ni. Dia orang kelepet macam ni. Okey, cuba macam-macam tadi. Buat macam tadi. Okey. Dia ikut kemampuan lah tuan-puan. Kalau tak mampu nak buat macam mana. Okey. Perempuan pun sama ke Ustaz? Ya, perempuan sama. Cuma perempuan dia kecil-kecilkan sikit. Okey. Clear. Lepas tu tuan-puan, dekat sini, terakhir, ni saya bagi tahu tuan-puan. Dada. Biasa orang dia sengit kan? Tapi ada setengah orang dia sengit tuan-puan sampai dada dia berpaling daripada kiblat. Dia jadi macam ni. Nampak tak? Bayangkanlah ni kiblat. Bayangkan depan ni kiblat. Okey, kat pokok tu kiblat. Okey, patutnya macam ni, tapi sebabkan dia sengit dia jadi macam ni. Nampak tak? Biasa tak tengok. Kadang-kadang ada orang buat tuan-puan. Dia tak tahu ke, tak apalah. Kita bagi tahu. Dada beralih daripada menghadap kiblat tuan-puan boleh membatalkan solat. Tapi kalau dia tak tahu tu dimaafkan, tu lain. Cuma lepas dia tahu kan? Lepas dia tahu tuan-puan jangan. Clear. Nampak tak? Okey, dada kena steady menghadap kiblat, relax. Sebab tu kalau tak mampu nak duduk macam ni, ikutlah mana yang mampu. Okey, ada orang badan besar, ada orang badan kaki dia sakit. Ikut mana yang mampu. Cuma dada ni tuan-puan, jangan beralih. Kepala sengit sikit ko, tu tak ada masalah. Tapi ni dada. Dada dia tak boleh beralih pada kiblat. Boleh Okey, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Stay. Okey, tuan-tuan nampak? Ni tengah Bazli tengah bagi salam ni. Bazli bagi salam. Nampak tak? Bazli punya pipi. Bazli bagi salam belah kanan. Nampak pipi Bazli. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi. Cantik. Okey, Bazli. Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kiri. Nampak? Pipi Bazli baki pun boleh nampak. Settle. Okey dah Bazli. Okey. Baik tuan-tuan. Alhamdulillah. Mari tepukan kepada Bazli. Alhamdulillah. Model kita tuan-tuan. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selesai? 10 minit. Okey. Ustaz ambil 10 minit. 10 minit? Okey, baik. Okey tuan-tuan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Bazli tuan-tuan. Masya-Allah, pening kepala dia sujud lama-lama. Solat hajat dia tuan-tuan Okey tuan-tuan, baik. Sementara kejap lagi kita nak beri laluan kepada Ustaz Lah untuk berikan sepatah dua kata untuk penutup program kita pada hari ini. Tuan-tuan, baik, ada sedikit apa-apa soalan ke? Lebih kurang 5 ke 10 minit. Tuan-tuan, sekarang pukul 4.40 sehingga 4.35. Sehingga 4.45 tuan-tuan, 10 minit. Okey, ada soalan?